untuk menjana pendapatan secara USD, dia ada beberapa platform lah. Tapi ini saya cerita platform yang saya dah buat lah, yang senang. Antaranya platformnya Fiverr, fiverr.com, guru.com, amazon.com, YouTube, YouTube pun boleh. Dan itulah yang saya cerita. Yang lain tu, yang kecil-kecil tu saya buat just sekali lalu je lah. So untuk yang Fiverr, antara semua ni macam YouTube, Fiverr, guru.com semua ni, Fiverr ni je lebih kepada macam orang cari kita. Maksudnya kita tawarkan servis, kita boleh buat apa, kita boleh buat apa, kita buat portfolio, kita tunjuk apa kita boleh buat. Kalau orang tu berkenan dengan cara kita, diorang akan contact kita untuk dapatkan servis kita. Itu Fiverr. Kalau macam guru.com ni kita hantar proposal kepada klien kita. Macam kita pula akan pergi cari klien punya proposal. Macam contoh klien tu dia nak video animasi ke ataupun komik ke, buku ke. So kita baca apa klien yang nak tu, kita pula yang hantar proposal pada klien tu. Macam kalau Fiverr, klien cari kita. Kalau guru.com, kita cari klien. Lagi satu, YouTube tu tak payahlah, tu untuk monetize. So untuk dua ni lah yang untuk job freelance yang biasa orang pakai. Okay, untuk Fiverr, ramai orang kata dia untuk easy money. Maksudnya duit job yang kecil-kecil. Itu dulu. Sebab namanya pun Fiverr kan, $5 kan. Untuk guru.com pula, dia fokus pada duit-duit yang besar. Sebab dia banyak company besar macam korporat-korporat, banyak bagas situ. Sebab tu kalau untuk guru.com, kalau kita nak buat kerja dengan orang, kita kena hantar proposal kat orang. Macam kita nak ambil apa, dana ke dengan kerajaan ke macam tu lah, lebih kurang. Itu guru.com. Nak duit besar kat guru.com. Tapi challenging lah, penat lah nak hantar proposal. Tapi macam orang macam saya ni jenis malas nak type panjang pun semua nak proposal. Saya lagi sebab kat Fiverr lah. So untuk Fiverr, saya ceritakan sikit kalau dulu Fiverr ni memang dibuat khas untuk orang-orang yang nak dapatkan servis yang murah dulu masa bermula dulu. Tapi sekarang dah ada Fiverr Professional. Lepas tu Fiverr Professional ni je fokus pada korporat-korporat. So kita boleh charge harga yang betul-betul dalam market. Dan juga kalau tak masuk Fiverr Professional pun, kita boleh tawarkan juga servis yang bukan saja $5. Dan sekarang ni jarang nampak lah orang yang tawarkan servis $5. Sekarang ni ada yang starting dah ada $20, $30, $50. So maksudnya sekarang Fiverr ni bukan lagi macam dulu-dulu lagi yang orang kata untuk bayaran yang kecil-kecil, tapi boleh juga bayaran yang besar-besar. Saya dulu masa awal-awal masuk Fiverr, saya memang saya buat servis yang murah-murah, $5. Tapi saya tawarkan servis yang kecil-kecil. Nak buat $5, lukis satu gambar je, hitam putih. Kalau nak lebih, order lagi double, 2 ke 3 kali kan. So boleh dapat lebih. Kalau dia nak 3 lukisan, order 3 kali macam tu. Itu dululah. Itu dulu memang $5. Sekarang kita boleh buat satu package. Okay, starting aku nak $20. So kita pun sedap lah buat kan. Itu untuk Fiverr. Tu untuk buat Fiverr ni, kita boleh buat macam-macam lah. Macam untuk yang tim ni fokus pada pelukis kan. So pelukis boleh buat macam-macam. Antaranya buat ilustrasi untuk buku kanak-kanak. Dia boleh buat ilustrasi untuk buku serius, ilustrasi untuk buku bisnes, boleh buat animasi, boleh buat grafik, boleh buat ilustrasi untuk YouTube. Semua boleh. Tapi kalau macam saya cadangkan kalau nak buat Fiverr, Fiverr ni ada banyak kategori. Jadi kalau dalam grafik tu kita masuk, dalam Fiverr tu ada grafik ilustrasi, kategori ilustrasi. Lepas tu bawah ilustrasi tu ada kategori bawah grafik. Bawah grafik tu pula ada kategori vektor. Perizinan vektor. Ada yang bahagian vektor, ada juga bahagian komik, ada bahagian buku kanak-kanak. So benda tu kategori yang berlainan. So saya cadangkan kalau masuk Fiverr, buat beberapa kategori yang berbeza tapi guna skill kita yang sama. Sebab apa saya cakap yang tu? So bila kita buat satu saja kategori, contoh kita suka melukis komik. So kita tawarkan servis, okay, melukis komik. Saya boleh buat melukis komik, siapa nak lukis komik dengan aku, hire lah aku. Kita buat satu kategori je. Dalam Fiverr ni ada banyak pesaing. So bila ramai pesaing, kita mengharapkan satu kategori, so orang susah nak jumpa. Walaupun kita ni hebat, tetapi orang lain tak nampak kita. So kalau nak bagi orang lain nampak kita buat banyak kategori. Macam kita boleh melukis komik. So dalam melukis komik tu, kita boleh buat melukis komik untuk kanak-kanak, melukis ilustrasi untuk buku, melukis ilustrasi untuk website. Website je pun ada kategori lain. Dia bahagian under grafik, semua itulah. Dia ada banyak kategori. So kalau untuk Fiverr, pelukis, ada banyak kelebihan sebab kita ada banyak kategori yang kita boleh masuk. Melukis, videografi,
Dalam videografi pun nampak aje videografi, tapi under videografi tu kadang-kadang dia suruh kita buat banner. Ataupun marketing kita boleh tawarkan servis poster iklan. So bila kadang-kadang orang marketing dia nak buat marketing kan, dia nak cari siapa dah buat poster iklan aku. Dia akan search dekat Fiverr tu poster marketing ke apa semua kan. So SEO-nya tu kita grab kat situ. So masuk semua kategori. Okey, semua marketing semua kita masuk. Itu untuk Fiverr lah yang memudahkan. Yang guru.com sebab saya dah jarang pakai, tapi dulu awal-awal dulu saya memang pakai guru.com lah. Saya cuma sekadar nak bercerita lah. Tapi kalau orang yang macam nak dapatkan job-job korporat, boleh try kat guru.com lah. Guru.com ni macam saya buat apa yang saya buat sebelum ni, saya dah jarang buat, tak tahu apa dah jadi kat guru.com. Tapi kalau dulu semua job-job saya di fiverr.com saya masukkan portfolio saya ke dalam guru.com. Kita nak hantar proposal susah leceh kan, nak type apa semua kan. Saya trick yang kita nak memudahkan kita yang saya pernah buat, kita buat template dekat komputer kita. Kita tulis skrip kita, template resume kita ataupun template kita punya proposal. So bila kita jumpa klien yang sesuai dengan kita copy, kita paste. Tapi kita ubah-ubahlah apa yang kita boleh buat, apa semua bersesuaian dengan. Dan lagi satu, trik untuk kita buat klien tu nampak kita bersungguh, pada kepala surat tu kita cari nama dia, kita tulis nama dia, tulis nama betul dia. Sebelum kita puji lah, cakap I'm grateful to be part of your team apa semua. Lepas tu at the end kita cakap thank you, apa tu, dan lagi satu kita tulis kami mengharapkan reply daripada tuan, lebih macam tu. So kita kena ada bagi arahan lah juga kat dia supaya dia alert lah yang kita ni nampak serius lah. Itu dalam untuk buat proposal lah. Yang penting proposal yang biasanya lagi satu nama, lagi satu kita kena ambil, macam saya ni bahasa Inggeris tak terror. Kalau dalam kepala surat ni, kalau macam habit klien ni, kita boleh tiru dia punya tulisan je tau. Macam contoh kalau tulisan terakhir dia kind regards ataupun have a nice day ke apa kan, kita tiru balik tulisan bawah dia tu, paste kat dia. Sebab dia pakai teknik macam bila kita banyak persamaan word yang dia pakai, kita guna juga word yang dia so dia akan dekat dengan kita. Ni kita panggil mirroring kan. Mirroring. Itu teknik mirroring tu. Itulah bagi dia rapat dengan kita lah. Itulah. Dulu waktu awal-awal tuan baru nak start cari klien atau baru start berkomunikasi dengan klien luar kan, ada tak tuan macam refer kamus ke atau pakai Google Translate ke, atau tanya kawan tak aku ke English ni? Ada. Saya pakai Google Translate. Awal-awal dulu saya memang pakai Google Translate. Tapi sekarang ni kita dah ada, awal-awal dulu saya pakai Google Translate. Saya tulis dalam bahasa Melayu dulu, lepas tu saya translate, lepas tu saya edit balik lah. Tapi awal-awal dulu memang kantoi lah. Maksudnya ada klien yang pada US semua tu, dia nampak bahasa Inggeris kita macam pelik kan. Lepas tu kesian mamak Malaysia ni bahasa Inggeris pelik kan. Lepas tu dia pula buat macam kita. Dia tulis bahasa Inggeris, lepas tu dia translate bahasa Melayu, dia paste pula kat kita. Orang US tu pula hantar Google Translate bahasa Melayu kat kita. Itu pula macam pelik. Ada. Dan lepas tu bila dah lama-lama tu kita dah biasa bergaul dengan orang, so kita tahulah macam mana kita nak reply kan. Sebab saya kalau dalam bahasa Inggeris untuk kita berinteraksi dengan klien ni pun dalam beberapa ratus patah perkataan je yang kita hanya perlu ingat. Dan lagi satu yang teknik itulah, kita copy paste dia punya style bercakap tu. Dia punya ayat dia tu kan. Kita tiru mirroring tu kan. Macam tu. Tapi kalau macam bahasa Inggeris ni, biasanya macam untuk saya dulu SPM, bahasa Inggeris saya C lah. Tadi pelajaran lain A semua, tapi bahasa Inggeris saya C. Jadi saya punya bahasa Inggeris ni tak elok lah, memang cukup nafas je lah. Kalau tengok kualiti bahasa Inggeris orang average pelajar Melayu ataupun lagi teruk pelajar Melayu yang biasa ni, diorang boleh faham. Jangan risau, kita tulis je. Sebab diorang punya grammar pun kadang-kadang taklah betul sangat pun. Yang penting kita faham je lah. Betul. Senang kata nak seni budaya lah kan. So kita tak boleh kata aku tak pandai English lah, aku tak boleh lah dapat job luar ni. Tak ada macam tu kan. Sebab kita pun dah belajar dekat sekolah basic, dan kita ada banyak kemudahan, ada kamus online, ada Google Translate. Tak ada alasan dah untuk kita yang boleh stop kita daripada communicate dengan klien kan, gunakan bahasa Inggeris. Betul. Saya nak tambah pasal komunikasi ni. Kita komunikasi ni kalau boleh kita kena buat friendly. Jangan macam terlampau moody ke apa semua kan. Kadang-kadang kalau jumpa klien, kita biasa jumpa klien yang macam nampak macam bossy, macam garang ataupun yang terlampau demand kan.
So kita kalau jumpa klien macam mana pun kita friendly lah. Dia ada satu aplikasi dia. Dia satu aplikasi tu. Kalau kita connect dalam bahasa Inggeris, dia akan bagi kita icon sama ada tulisan kita ni nampak friendly ataupun nampak macam robotik ataupun nampak macam tak elok. Apa nama software? Ni software dia. Kalau boleh cari namanya Grammarly. Grammarly tu bagus tu sebab bila kita type, kita nanti last kali bagi tahu icon tu akan menggambarkan tulisan kita ni nampak terlampau firm ataupun nampak friendly ataupun nampak lovely ke semua. Kalau boleh elakkan nampak yang terlampau firm tu lah. Kalau boleh at the end tulisan kita tu dia boleh detect ni tulisan seorang yang friendly, orang yang suka kan nampak. Boleh kita buat macam tu. So apa cara nak mendaftar tu? Adakah susah langkah dia and then apa yang saya perlu sediakan? Kalau boleh sebelum saya nak mendaftar. Dia nak daftarnya tu je. Saya pun dah lama tak tengok macam mana. Tapi untuk mula-mula sebagai pemula kan. Kita target dulu kita nak tawarkan servis apa. Contohlah kalau Nazri nak tawarkan servis apa, melukis komik. Komik kan. Okey, mula-mula kita set up account dulu. Selepas set up account, kita pergi dekat Fiverr. So kita search perkataan komik cerita ke, komik ke apa, kita tengok yang the best. Maksudnya yang top seller lah yang berkaitan dengan bidang komik tu. So Nazri tengok pada top seller bidang komik tu, tengok apa yang dia tawarkan, package dia berapa. Dia jual kalau satu panel 4 petak, berapa dia bayar, dia charge. Ataupun description dia, apa yang ditawarkan kat description dia, berapa hari boleh buat, berapa banyak dia charge, apa tu copyright, release, macam mana nak deal kan. So biasanya dekat setiap seller-seller yang dah ada pengalaman, dia orang akan tulis semua tu dekat dia punya page dia, Fiverr. So Nazri boleh tengok dia orang buat, so boleh jadikan sebagai panduan lah ataupun template. Cumanya kalau di Fiverr, jangan sesekali kita copy paste orang lain punya description. Sebab nanti kalau orang tu dapat detect, dia akan laporkan pada Fiverr dan Fiverr akan ban kita lah. So kita boleh cuma tiru dia punya tawaran tapi kita ubah-ubahlah tulisan apa semua. Dan sebagai pemula, macam biasalah orang nak start berniaga kan. Kalau kita tengok kalau kedai baru nak buka, dia akan buka diskaun. Kalau seller yang bagus tu je tawarkan $20 contoh ataupun $30. So Nazri boleh turunkan sikit lah, $25 atau $15 ke untuk beberapa minggu. Selepas dapat order dalam 5-6 order dan dapat rating, baru masuk ke rating harga yang standard ataupun lebih tinggi. Dia terpulang. Sebab dia untuk Fiverr ni, dia tak semestinya harga yang rendah orang ramai beli, harga yang tinggi orang tak beli. Tapi kalau sebenarnya harga tinggi pun orang beli. Maksudnya bukan orang beli, orang hire kita. So semuanya cuma untuk orang order kita dengan bayaran yang tinggi. Sebelum tu kita kena tawarkan servis yang apa, mungkin kalau tak nak bagi harga tinggi, kita tawarkan servis yang simple-simple lah. Macam contoh lagi komik tadi kan. Bermula dengan komik satu panel, komik satu petak. So orang luar negara masih lagi suka dengan komik satu petak sebab dia nak hantar ke Instagram macam Nazri buat kat Facebook tu kan. Dia masih okey lagi. So benda tu lagi boleh tawarkan lagi jimat lah, murah lah. Dan kita pun buat kerja tak stres. Kita buat satu kerja dah boleh fokus buat benda lain. Benda tu kejap je kan. 20 minit dah siap, dapat bayaran, boleh buat job lain pula kan. Tak payah nak stres-stres. Boleh ke kita dapat klien tiba-tiba macam ada orang contact kita walaupun kita punya akaun tu baru? Boleh. Dia macam Fiverr ni, dia ada apa? Panggil algorithm. Algorithm. Biasanya untuk seller yang baru, dia orang akan bagi apa, algorithm tu dibagi pada new seller lah. New seller tu insya-Allah akan dapat macam kita masuk mana-mana media sosial lah, macam TikTok ke Facebook ke apa. Orang tu walaupun tak ada review ke apa, dia mesti website tu akan bagi peluang pada kita, chance untuk nampak kita punya tu. Dan kadang-kadang memang akan ada orang yang suka guna servis orang yang baru ni. Sebab orang yang baru ni biasanya tak banyak karena dan cepat buat laju. Kalau macam kat Fiverr ni, bila seller tu dah terlampau top, banyak job, so kadang-kadang klien takut ambil sebab takut orang tu lambat siap sebab job dah banyak bertindan, ataupun mungkin cas tinggi apa semua, ataupun macam-macam lah alasan dia orang masing-masing kan. Ada orang memang suka yang pakai yang newcomer ni, new buyer ni. Lagi satu nak bagi menunjuk masa gate tu satu tadi saya bagi tu point, kita kena lawan harga sikit lah. Ataupun kita bagi extra servis. Lagi satu kat portfolio ni,
saya perasan dekat portfolio Fiverr ni kita kena letak video. Letak Ah, video muka kita cakap. Macam walaupun kita buat komik kan. Contoh yes, kita buat yes. taruh portfolio, gambar, lukisan, okay, lukisan. Lepas tu biasanya orang buat gambar je, lukisan kerja-kerja dia yang sebelum ni sebagai apa yang dia boleh tawarkan pada orang kan. Nak nampak extra, kita buat video, tunjuk muka kita dan kita slide-slide sikit lukisan-lukisan kita dan kita cakap. Macam untuk video, ini saya dapat daripada seorang pelukis daripada Filipina. Orang tu dah meninggal pun. Dia Oh, beritahu kalau kita orang Filipina bahasa Inggeris je pun tak macam kita juga, bahasa Inggeris kita orang. Dia cakap kau cakap je bahasa Inggeris ikut style logat slang kita. Cakap kalau slang Filipina cakap slang Filipina, Malaysia cakap Malaysia. Orang putih ke, orang luar, orang Jerman ke, UK ke, diorang faham. Diorang bukan cikgu bahasa Inggeris pun nak tengok kita yes, ni yes, pandai yes. cakap ke tak. Dia tengok Betul? muka kita, ikhlas kita ni betul-betul scam ke. Sebab kat Fiverr ataupun mana-mana website pun ramai scammer. Dia ambil job orang tapi Okay. bukan dia yang lukis. Dia upah orang lain lukis, lepas tu dia claim dia yang buat. Dia macam sub-sub lah. Kat Fiverr ramai macam tu. So bila kita tunjuk muka kita cakap saya ni Nazri, saya lukis komik kan. So orang tu tahu, oh ini bukan agent, ini orang betul. Itu dapat dua kelebihan. Satu, Fiverr suka, dia akan kerapkan lagi kita punya view dekat page dia orang sebab dia beritahu kalau kita tunjuk video, peluang kita untuk masuk ke dalam dia orang punya page, orang selalu nampak tu lebih tinggi lah, impression tu lebih tinggi lah. Lagi Okay. satu, bila klien nampak, dia tahu kita bukan scammer sebab Fiverr ramai scammer. Katalah saya dah daftar Fiverr dan saya dah dapat klien, saya siapkanlah saya punya job tu. And then tapi macam klien tak puas hati dengan karya kita. Katalah klien asyik minta kita buat amendment Mm-hmm. 4, 5, 6 kali. Macam mana kita nak hadapi benda yang macam tu? Biasanya macam contoh lukisan yang pertama, kita lukis contohlah, dia suruh kita lukis gambar cat, kucing. So kita lukis gambar cat, kita tulis kat file tu tulis cat. Kita hantar kat dia. Lepas tu, oh tak nak lah, saya tak nak cat jantan lah, saya nak cat betina contoh kan. So katalah macam kita macam betul lah, itu sikit je kita tambah bulu mata meletik jadilah betina kan. So masa yes. kita hantar second tu, kita tulis cat version 2. Show version 2 sebagai rujukan tu kita. So bila klien tu dah ni, dia akan nampak masa kita version tu kita tulis ini adalah version 2 dan bukan daripada arahan original dan saya buat ni pun sebab sebagai menghargai apa semua bla bla bla, kita puji sikit. Lepas tu kalau selepas tu dia masih nak lagi nak tukar, cakap ini dah version 2. Kalau boleh minta dia bayar extra untuk yang version 3. Kita kena minta, kita kena firm. Jangan layan je. Sebab Faham. kenapa saya kena buat version 1, version 2, kita tulis dekat file tu supaya pembeli klien tu dia alert yang sebenarnya dia dah dapat 2 version. Dia bayar untuk satu tapi dia dapat 2 version. Kalau kita tak tulis version 1, version 2, cat kan. Yes. Kucing jantan cat, kucing betina cat. So dia ingat benda tu file, satu kerja. Bila kita hantar version 1, version 2, dia nampak, oh orang ni dah buat 2-3 kerja. Dan saya buat macam tu, diorang memang faham dan diorang kalau nak juga yang next punya amendment, diorang akan bayar. Selalunya macam tu. InsyaAllah lah, tak ada masalah. Okay, itu untuk lukisan. Ni untuk animasi pula. Macam saya buat animasi juga. Biasanya untuk amendment animasi, saya memang tak layan lah. Sebab kita dah buat mula-mula masa dekat storyboard ataupun sketch. Kita buat sketch macam contoh baru-baru ni dia buat satu animasi 4 orang main video game. So kalau kita buat animasi dah siap, nanti orang tu tengok dia ada benda nak ubah. Saya nak watak ni orang berkulit hitam, saya nak ni rambut perang, blonde ke semua kan. Itu dah terlambat. So kita buat siap-siap buat sketch. Dan sketch tu janganlah bagi low, janganlah bagi high resolution, bagi low je. Sketchnya low resolution. Dia tunjuk, okay, saya akan buat ni sekian. Kalau mana nak bakilah sekarang. So biasanya kalau sketch ni senang, kita buat orang lidi je pun boleh kan. So kita ubah je lah. Bila dah firm, okay, proceed, baru kita buat animasi. Dan memang insyaAllah selalunya selepas tu tak ada apa masalah lah. Katalah klien ni dah puas hati dengan hasil kerja saya, kemudian dia bayar lah kan, berdasarkan yang telah dipersetujui. And then lepas dah dapat bayaran dekat Fiverr tu, macam mana cara untuk saya ambil duit tu? Okay, dia ada 2 cara. Sekejap Dia kalau dekat Fiverr ni, kita boleh keluarkan kat 2 bank. Satu kat PayPal, satu dekat Payoneer. Payoneer ni kalau dekat Fiverr tulis bank transfer. Bank transfer tu Payoneer lah. So dua-dua ni ada kelebihan. Kalau untuk Payoneer,
kelebihannya adalah kalau macam contoh rate Malaysia berapa? 4.7 kan? Sekarang 4.7. Katalah 4.7 kan. Dekat PayPal dia akan kurang sikit dalam 4.65 macam tu. Contoh. Dia ambil juga, ada charge Dia lambat sikit atas. Dia memang ada charge lah tapi dia kurang sikit lah. Tapi untuk Pioneer dia selalunya dia tinggi sikit. Maksudnya kalau 4.7 dia 4.69 ke macam tu lah. Faham. Dia ada sen-sen tu lah. Tapi itu kecil je lah. Kelebihan PayPal dia akan cepat. Pioneer tu dia akan sehari 2 hari lah delay. Untuk nak masuk Fiverr ni, nak transfer tu, nanti Nazri boleh setting kat bahagian, saya pun dah lama tak sini, pergi dekat bahagian earning. Kat bahagian earning tu nanti bila kita nak withdraw nanti kita boleh pilih lah. Tapi untuk Malaysia ni yang saya pernah cuba PayPal dengan bank transfer, Pioneer. Tapi cuma set cadangan saya punya personal favorite saya suka pakai PayPal. Sebab kalau pakai Pioneer, kita kena ada sekurang-kurangnya $50 ataupun $100. Bergantung pada akaun tu. Baru boleh cash in, cash out. Kalau PayPal, $10 pun dah cukup. Maksudnya dalam $10 pun dah boleh keluarkan duit. Kalau Pioneer, dia kena tunggu $50 ataupun $100. Bila kita dah transfer daripada Fiverr ke PayPal kan. So dekat PayPal, sekarang ni PayPal dia ada kerjasama dengan kerajaan Malaysia. Kat PayPal tu kalau kita buat bisnes, biasanya kat PayPal dia akan minta IC kita. Kita punya, kalau kita bekerja sendiri, dia minta kita punya bil elektrik ataupun kita punya SSM. Sebab dia bekerja dengan kerajaan. Bukan bekerja dengan kerajaan, dia JV dengan kerajaan kita, PayPal ni. Saya cadangkan PayPal lagi sebab, contohlah LHDN kalau contact kita kan. Saya pernah kena LHDN minta bank statement. Saya macam, alamak, gelabah aku macam mana bank statement aku dapat macam mana kan. Baru teringat PayPal. Lepas tu berupanya PayPal, dia boleh bagi bank statement kita. Apa kerja kita dalam masa setahun ataupun 2 tahun. Dan benda tu valid. Dan orang LHDN pun dia faham. So kita selamat lah. So kat PayPal, kita punya dokumen terjaga, LHDN pun boleh kau team, boleh terima dan cepat. Nak link bank Malaysia dengan PayPal pun senang. So link bank Malaysia dengan PayPal, contoh bila kita, contoh saya dapat duit daripada Fiverr, saya nak transfer ke bank Malaysia pagi. Biasanya dalam sebelum pukul 8.30 pagi, kalau kita transfer daripada Fiverr ke PayPal, dia instant. Kita transfer sekarang, automatic dalam beberapa second sampai ke PayPal. Daripada PayPal, nak pergi ke bank Malaysia, sebelum pukul 8.30 ataupun 8.45 pagi, waktu tu, kalau kita hantar hari ni, waktu kerja, insya-Allah akan dapat pada hari yang sama juga. Waktu petang, hari yang sama. So, transaksi daripada Fiverr, PayPal dengan ke bank Malaysia dalam masa 1 hari waktu bekerja. Katalah saya dah dapat bayaran daripada klien saya $1,000 katalah. Dan rasanya Fiverr ada ambil sedikit kan portion daripada kita punya upah tu. Berapa dia ambil? Dia Fiverr dia ambil nampak macam banyak. Contoh katalah $5 $5. Dia ambil $1. Kita dapat $4 je. 25% lah tu. 20% 20%. Kalau kita dapat job $10, dia ambil $2. Maksudnya setiap $5 dia ambil $1. So kalau macam nak overcome masalah tu, kita masukkan harga tu siap-siap dalam kita punya cost. Macam contoh, kita tahu nilai harga kartun lukisan kita berapa katalah lukisan kita $50 kan. Kita anggap kita $50. So kita nak $50 tu semua dapat kat kita. So kita cat lah dalam $55. Macam tu lah $60. Contoh lah $60 kan. So kita tak tahu lah, lagi $10 tu Fiverr ambil, lagi yang balance kita nak tu kita dapat kat kita. Untuk transfer contoh kalau kita transfer rasanya free kot. Macam daripada Fiverr transfer ke PayPal. Rasanya dia tak ada tolak. Tapi daripada PayPal transfer ke Bank Malaysia, kalau bawah RM400 Malaysia, dia akan charge RM3. Tapi kalau RM400 ataupun ke atas, tak charge, kosong. Tapi itu normal. Saya nak cerita sedikit sebab mana-mana website pun tak kisahlah kita berniaga kat Shopee ke dekat Lazada ke, memang diorang akan ambil persen. Di mana-mana tu apa sebab kita menumpang diorang punya platform. Dan diorang pun dah bagi kemudahan kat kita. Contoh apa kelebihan kita dapat, diorang bagi kita satu schedule macam buat job. Kadang-kadang kita dapat job banyak, satu hari dalam 3-5 job kan. So kita tak tahu nak atur deadline. So platform-platform macam ni dia akan jadi macam setiausaha kita lah. Dia akan bagi tahu lagi berapa jam, lagi berapa hari job ni kena buat.
Contoh Yes. kalau orang order kita tak perasan, dia akan remind, okay, ada satu job, anda masih lagi tak check apa yang dia bagi tu. Dia akan bagi. So, kita anggap kita bayar upah pekerja setiausaha kita lah. Dan lagi Yes, satu yes. marketing. Sebab biasanya klien-klien di luar negara ni, dia tak tahu nak cari pelukis tu kat mana. So, dia ingat Fiverr. So, dia cari kat Fiverr, jumpa kita. So, kita macam kita baca bayar tapak sewa kedai dan juga bayar pekerja lah. Dan lagi satu, Fiverr ni dia ada satu lagi option. Tapi ini untuk kalau orang tu dah dapat ranking yang tinggi sikit, kita boleh sewa iklan dengan diorang. Tapi itu kemudian lah, itu untuk yang pemula rasanya tak open lagi. Dulu dia bagi, sekarang tak bagi. Oh, dia ada ranking dekat Fiverr tu Dia ranking tu berapa job kita buat. Contoh kalau nak dapat dia ada 4 ranking. New seller, level 1, level 2, top rate seller. Saya yang 4-4 ni semua saya dah merasa dah 4-4 ni. Wow. Okay, untuk new seller kita boleh berniaga macam biasa. Tapi kita tak boleh buka lebih daripada berapa setinggi lah. Dalam 8-10 gig tak boleh lah. Bawah pada tu. Dalam bawah 8 lah gig. Maksudnya servis tu. Untuk level 1 dengan level 2 je lebih kurang sama. Kelebihan je berbanding new seller, level 1 dengan level 2 ni kita boleh pergi dekat tadi saya cakap pasal guru.com kan, proposal kan. Kat Fiverr ada juga option tu. Tapi orang jarang guna. Maksudnya ada klien-klien yang nak dapatkan job, dia offer job request. So mana kita boleh nampak orang tu offer request, kita hantar proposal ke orang. Tu level 1 dengan level 2 boleh nampak. So dia boleh hantar proposal. So level 1, contoh kalau proposal tu dalam satu hari ada 100 proposal. Level 1 mungkin boleh nampak dalam 20 proposal saja. Level 2 dia mungkin boleh nampak lebih pada tu. Mungkin kalau 100 dia dapat nampak semualah 100 proposal yang baru untuk hari tu. Dia boleh peluang dia untuk dapatkan job tu lebih tinggi lah. Untuk dapatkan level 1, level 2 new buy ni, dia bergantung pada berapa banyak jualan kita dah buat. Tak langgar deadline, tak ada isu dapat rating bagus dan juga dapat jualan yang bagus. So rasanya dalam kalau nak dapat level tu mudah je, dalam $2,000 job dah boleh masuk level tu. Bila dah masuk level tu, kita boleh buat marketing lah, lagi senang lah. Kenapa Fiverr buat macam tu? Sebab dia nak jaga juga dia punya platform supaya tak nak highlight orang-orang yang buat kerja main-main ataupun langgar deadline. So dia hanya bagi pada seller-seller yang serius dan yang terbukti boleh buat sale. So dia bagikan pada tu. Dan selalunya dalam masa kurang beberapa bulan, kurang setahun lah boleh dapat dah level 2. Berapa total yang tuan dah buat dalam USD dengan digunakan Fiverr ni sejak tuan masuk? Tahun bila tuan masuk? Saya masuk masa anak pertama saya lahir. Dalam bulan 2012 macam tu lah. Lama dah. Dah 10 tahun. Satu dekad dah. Okey, sepanjang satu dekad, berapa total yang tuan dah berjaya buat? Okey, sebelum tu saya nak cerita, sebelum saya full time Fiverr ni, saya dah buat dulu sikit-sikit masa saya bekerja, masa saya belajar. So saya buat sambil-sambil. Saya buat main-main. Awal-awal dulu, Fiverr saya tak melukis terus. Saya buat tawaran untuk membuat, kan sekarang kan ada video apps editing kan, macam tukar muka jadi kartun semua kan. Kalau dulu dekat apps macam iPhone ke iPad ke apa, dia ada apps macam tu. Macam video kita taruh template, dah ada dah dalam apps tu, macam apa kita panggil grafik-grafik news apa semua kan. Macam contoh video, saya masukkan video anda pada billboard video, billboard gambar tu jalan kan. Dan benda tu kita tekan automatik muka klien kita tu ada atas pada billboard video. So dia seronok. Nampak macam susah nak buat, tapi pakai apps je. Kita buang background belakang gambar kita. Saya tawarkan servis, buang background belakang anda. So itu je. Padahal sekarang website dah ada dah website yang automatik. Kita upload kat Google, kat website tu, automatik gambar belakang tu hilang kan. Itu pun ramai juga orang buat. Kadang-kadang job untuk buat subtitle video. Sekarang TikTok kan kan orang buat subtitle kan. So servis tu memang laku sekarang. Kita buat tawar servis, saya buat subtitle video TikTok anda. Sekarang ni dindong saya buat sambil-sambil label apa semua. Dan saya ada campur-campur job. Saya check berapa 92,000 $92,000 $92,687 macam tu lah. Wah, hebat tuan dalam masa 10 tahun lah kan. Dia boleh lah sebab benda Fiverr ni
Benda ni masuk dalam grup apa? Video ni? Package Ultimate, tak ada Lukis Comic. Okay. Okay, ni saya cerita Okay, dalam Fiverr saya dapat $92,000. Okay. Itu Fiverr. So dalam Fiverr ni, klien kita mungkin ada rezeki. Biasanya klien kita dia akan cari kita kat luar. Ini penting. Okay, username. Pilihan username Fiverr. Jadi saya tambah extra sikit Kalau boleh, Fiverr kita, username kita pakai nama sama yang kita guna dekat website kita. Macam contoh Nazri Salam kan. Dekat Fiverr guna Nazri Salam, dekat luar pun Nazri Salam. So klien kita sebelum dia cari kita, dia akan search kita dulu biasanya kat Google ataupun Facebook. So Fiverr ni, bila klien ni yang bijak ni, yang cerdik ni, dia orang akan hire kita kat belakang. Dia kat luar Fiverr. So kita dah tak perlu bayar extra pada Fiverr. Sebab tu aku tanya, ni tak keluar kat Fiverr kan. So dalam package tu orang dalam package ni je lah yang tahu. Sebab kalau aku cerita kat luar, orang Fiverr tahu dia akan ban aku. Kita pakai nama sama, supaya orang luar tu nampak kita. So dia akan hire kita kat luar Fiverr. Dan daripada situlah kita akan dapat klien yang lagi besar dan lagi duit lagi cantik lah. Tadi Fiverr ambil 20% kan daripada kita kan. Sebenarnya kalau klien tu bayar $20 kat kita, klien tu pula kena bayar lebih lah, $25 dekat Fiverr. Dia bayar extra $5. Maksudnya Fiverr makan duit buyer dan juga duit seller, duit kita. 2 kali dia makan. Dia makan 2 kali. Sebab tu buyer ni bila jumpa kita kat Fiverr, nampak job kita bagus semua kan. Nampak orang ni tak scam. Job semua cantik, rating semua 5 star. Dia akan cari kita kat Facebook ataupun Google. Dia akan cari kat TikTok ke apa, dia akan cari. Dia jumpa, dia akan confirm, dia akan deal kita kat belakang, kat luar. Sekarang ini trend macam mana tuan nampak pada Fiverr? Katalah kita nak masuk Fiverr, adakah masih sempat kita nak masuk Fiverr, jadi pendapatan kat situ, dapat job, ataupun rasa macam Fiverr ni dah start kurang klien ke apa ke, ada tak isu macam tu? Ke sekarang ni memang waktu terbaik untuk daftar Fiverr kalau nak start? Okay, soalan ni, Fiverr ni saya boleh anggap dia macam YouTube lah. Dia sebelum ni kita ada media sosial lain macam MySpace, Friendster semua kan. Tapi benda tu on off. Last kali dalam 3-4 tahun je jatuh. 3-4 tahun jatuh. Yes. Macam YouTube, dia daripada zaman sebelum wujudnya Facebook sampai sekarang, orang masih lagi boleh menjana income daripada YouTube. Betul. Amazon pun sama. Dan Fiverr ni salah satu daripadanya, dia dianggap sebagai antara website buat duit yang kita panggil kalis inflasi. Dia kalis inflasi ke? Maksudnya dia macam tak ada pesaing. Kalis inflasi lah. So benda tu sentiasa ada. Macam saya tengok ekonomi Malaysia kan. Mata wang USD naik. Mengukuh. So sekarang ni saya nampak trend orang US dia masih lagi berbelanja dekat Fiverr. Dia suka berbelanja dekat Fiverr. Sebab satu, duit banyak, aku tak tahulah. Tapi bila ekonomi Malaysia, diorang akan buat banyak marketing. Orang-orang macam company besar, dia akan buat banyak marketing dan diorang suka ambil orang job luar, freelancer, sebab jimat. Diorang tak nak ambil pekerja tetap. Sebab sekarang ni kalau kita tengok dekat US semua, dia banyak buang pekerja kan. Yes. So saya nampak dalam 2-3 bulan ni, so sebelum ni saya punya buyer banyak pada UK, pada Kanada. So untuk bulan ni nampak orang US pun banyak. So maksudnya orang US ni dia recession kan. So diorang banyak cari freelance punya pekerja, dan juga kadang-kadang orang yang bekerja sendiri, macam kita panggil apa, penerbit independen ataupun dia banyak macam SSM diorang tu lah, enterprise diorang pun banyak ni hire orang dalam Fiverr. Maksudnya dia bukan semata-mata syarikat besar corporate, tapi ada juga syarikat kecil yang indie ni kan, individual juga yang hire freelancer yang ada di Fiverr lah. So sebab banyak orang kena buang kerja sekarang. Yes. Dalam pada komunitas ni ada peluang yang terbuka luas. Diorang terpaksa nak survive. Diorang bila kena buang kerja, diorang tak ada kerja. Yes. So diorang kena create money lah. Nak dapat create money, dia dapat kerja-kerja macam pada kita ni. Macam servis kalau kita jumpa klien kan. Kalau kita jumpa klien yang nak minta murah, jangan layan. Contoh kita buat $10, kita buat job $20 kan. So dia nak buat job, boleh tak minta kurang $10? Jangan layan. Biasanya bila klien macam tu, dia mengharap mata wang orang rendah. Maksudnya mata wang orang ni rendah, dia bayar kat kita tu nilainya terlampau besar bagi dia orang. So bila nilainya terlampau besar bagi dia orang, risiko kita dapat bad rating adalah tinggi. Sebab
Pada dia dah bayar mahal kat kita. Okey. Kita walaupun kita lukis cantik, dia rasa Ha. macam alah membazirnya aku bayar dia, aku boleh bayar mahal kot. Padahal rate kita tu standard lah orang luar, like, sebab kita pakai mata wang kan, dan negara-negara ni pun lain dia punya rating ni pun kan. So Ha. jangan layan sebab risiko dapat bad rating. Saya dah kena lah. So bila saya dapat orang macam tu ataupun pada negara-negara tertentu yang mata wangnya rendah dan minta rendah, kita boleh jangan layan sebab bad rating. Melainkan kalau dia offer bulk order yang banyak, baru kita layan. Lagi satu untuk bulk order yang banyak. Contoh, kita buat buku. Biasa kita buat buku, dia akan ada banyak ilustrasi, 10 ataupun 100 ilustrasi. Kita jangan ambil dalam satu order. Kita minta dia separate dalam satu ilustrasi, mungkin maksimum 2 lukisan. So kita akan dapat banyak order. Padahal satu job je. Job sama Okay, tapi dapat banyak order. Ni taktik untuk naik ranking cepat lah. Macam nak daripada newbie naik level 1, level 2. Kalau dapat job macam buku, minta je buat order banyak-banyak. So kita punya tu dashboard tu nampak cantik lah. So nampak cantik, complete order kita nampak macam banyak lah kan. Ini SEO marketing kan. Bila orang rating kita punya kerja, dia akan tulis, okay, saya suka, I love the artwork, awesome ke apa semua kan. Kalau boleh kita balas balik dia punya reply tu. Biasanya orang tak reply. Dan dalam reply tu, kita jangan tulis thank you very much ke, jangan. Dalam reply tu, kita masuk juga perkataan servis kita. Contoh thank you for using my comic illustration service for your website. So dalam ayat kita tu, kita dah ada comic, perkataan illustration, banyak servis, website. So keyword-keyword ni, kalau dalam Fiverr, orang search, dia akan mudah nampak kita. Contoh, kadang-kadang klien tu, orang kalau kita tengok klien, kalau klik nama orang tu, so kita akan nampak dia ada 2 rating. Rating as buyer dengan rating as seller. So rating as buyer ni, kita akan, diorang akan nampak komen-komen kita sebagai seller dan orang akan tahu kita tawarkan servis apa. So kita tak tahu kita tawar servis apa, dalam komen tu kita tulis siap-siap perkataan-perkataan yang kita tawarkan tu lah. Komik, website ke, book ke, apa, children book ke. Tulis siap-siap. Macam mana cara kita nak handle benda ni tau. Contoh kalau ada orang suruh kita lukis benda yang kita tak nak, tapi kita nak job tu. Tapi dia suruh kita buat something yang sikit, macam seksi sikit. Macam mana tu? Okay. Itu dekat Fiverr tu jangan risau sebab ramai orang dah. Biasanya kalau Nazi kalau tengok dekat dashboard seller-seller, dekat description tu dah beritahu dah. No macam tu lah, no religious artwork, no sexy woman artwork, semua tu dia tulis siap-siap. So dia akan highlight. Sebab sekarang ni ada 2 seller yang tutup pintu untuk tu. Macam kita orang Malaysia banyak tutup tu. Dan ada juga seller yang open untuk tu. Dia memang offer service untuk tu. So orang-orang yang macam nak lukisan yang macam religious ataupun perempuan seksi tu, memang dah ada seller dah tawarkan servis tu. So diorang takkan cari kita. Kalau awal-awal dulu mungkin, tapi sekarang orang ramai. So bila dah ada orang yang offer specialize pasal tu, diorang takkan cari kita lah, insya-Allah. Tapi kalau ada juga yang minta, dia cakap elok lah, kita tak nak buat, kita tak boleh buat. So diorang biasanya diorang faham. Dan diorang pun tak kisah tak dapat job kita sebab banyak lagi orang offer job lain dekat Fiverr kan. Apa kata-kata motivasi atau kata-kata perangsang kepada mereka yang baru nak masuk Fiverr ni untuk jana income, untuk bantu keluarga, untuk improve ekonomi diri sendiri? Okey, apa nasihat tuan? Okay, untuk buat Fiverr ni kita kena confident dan kita kena rajin. Sama confident, macam tadi saya cakap, untuk pemula Fiverr ni banyak pesaing. Dia boleh katakan laut merah lah sebenarnya. Tapi nak bagi kita outstanding daripada seller-seller lain, satu, kita hantar tawarkan servis yang nampak profesional. 2, tunjuk hanya portfolio, tunjuk yang elok je dan confident tunjuk muka kita. Jangan malu sebab kita nak cari rezeki. So muka kita ni kita tunjuk, buat video tunjuk. Supaya orang tahu kita bukan scam. Itu yang mula-mula sekali. Fiverr ni cabaran pertama newbie ni orang takut scam ataupun agent. So mula-mula kena berani. Lagi satu, kita kena ada disiplin. Okay, untuk Fiverr, disiplinnya macam saya walaupun kerja sendiri, saya on komputer selepas subuh, saya on komputer sampai pukul 11 atau pukul 10.30. So on saja. Maksudnya itu waktu office lah. On supaya orang nampak kita secara sentiasa online dan memang kita online. Nampak mesej daripada Fiverr apa, kita reply. Reply dengan baik. Disiplin, masa, kerja jangan main-main. Anggap itu sebagai kerja betul lah, bukan kerja tu. Ataupun kalau buat freelance, kita ada apps Fiverr. So kalau ada message, waktu kan kalau kita ternampak kita reply.
Okey. Maksudnya kita kena disiplin dan rajin dan deadline jangan langgar. Okey. Okay, ini tip kalau orang hantar job kat kita kan, kadang-kadang mungkin ada orang tu offer job $10. Ada juga orang offer job $50. Tapi lukisan yang sama. Contoh lukisan kucing. Okey. So untuk diorang, tapi dua klien yang berbeza ni, dia tak tahu kita lukis masing-masing kita charge berapa ke orang ni dengan orang tu. Orang ni tak tahu kita charge orang ni berapa, orang tu tak tahu kita charge orang ni berapa. So kita lukis yang terbaik tu, dua-dua klien ni sama. Sebab at the end, lukisan kita akan terpampang kat portfolio Fiverr kita. So next klien kita akan nampak. Contohlah kalau kita lukis cincai untuk job yang $10. Orang next klien tu akan nampak, oh cincai lah dia lukis, tak nak lah. Dia dah sayang job kan. So itu marketing jugalah. So benda ni satu kita kena berani tunjuk. Satu kita kena disiplin masa dan kita kena jangan langgar deadline lah. Sebab bekerja sungguh-sungguh lah. Saya belajar daripada Amazon juga daripada orang Fiverr sebab US ataupun orang US dengan UK lah, dua ni. Diorang banyak buat produk untuk Amazon. So saya banyak belajar trend-trend buku yang boleh jual kat Amazon. So dalam Fiverr ni insya-Allah kita akan jumpa akan lebih ramai lagi entrepreneur yang buat duit dengan online. Sebab orang buat online dia memang cari kerja kat online juga Fiverr. So kita boleh jumpa dengan orang-orang macam ni, kita berkawan dengan orang macam ni, insya-Allah kita pula dapat ilmu daripada orang. Amazon ni kita jual buku. Okay, Amazon ni apa kelebihannya berbanding yang website lain? Amazon ni kita pakai print on demand. Dan benda tu kita buat kerja sekali je. Lepas tu duit tu akan sentiasa masuk. Dia macam kita buat macam artis buat rakaman lagu. Artis buat rakaman lagu dan kita sampai bila-bila pun lagu tu selagi mana website Amazon tu tak bankrupt, selagi tu kita akan dapat royalty. Macam mana dia dapat royalty? Ada dua cara. Satu paperback, print book, buku cetak. Satu lagi e-book, Kindle. Okay. Dua-dua ni pun pasarannya berbeza-beza. Kalau macam untuk paper book, biasanya laku buku-buku novel ataupun buku-buku low content macam buku tulis, diary semua tu. Novel dengan diary. Tapi untuk buku grafik macam buku kanak-kanak, komik semua tu, sale-nya banyak dekat Kindle. So diorang untuk buku-buku grafik, buku komik semua buat dua-dua paperback dengan Kindle, Amazon Kindle sebab dia ada dua. Nanti kalau daftar Amazon, dia akan kita boleh jual satu konten tu dua tempat. Paperback dengan cetak dengan tu. So untuk yang komik, macam kita sekarang buat komik kan, kita buat dua-dua. Okay, kelebihan untuk buat komik untuk Amazon, saya cadangkan buat panel besar-besar lah macam webtoon ke apa kan. Sebab dia akan lebih banyak pada view. Bila banyak view page, lagi banyaklah income kita dapat. So benda macam tu lah. Dia kelebihan Amazon ni, kita buat satu buku je pun terus boleh dapat monetize. Tak perlu lukis banyak-banyak. Maksudnya tak perlu tunggu macam ada setengah tempat macam YouTube ke apa semua. Kita kena ada 1,000 subscribers lah, kena ada 1,000 views lah baru dapat duit kan. Tapi untuk Amazon, kita tak perlu. Kita orang baca 10 page pun, kita dapat duit dah. Itu kelebihannya lah. Tak perlu nak tunggu berapa banyak lah. Kita dapat duit. Dan lagi bagus, sebab buku bergambar kanak-kanak lagi senang. Sebab buku kanak-kanak, satu page lukisan, satu page teks. So, satu kita dapat 2 page. Dan gambar pun besar-besar. Lagi banyak. Kan? Dan benda tu bagus, enjoy, eksperimen. Sebab dia bukan kerja malas. Sebab buku kanak-kanak nampak macam senang. Tapi sebenarnya susah. Sebab kita kena buat ilustrasi tu betul-betul cantik. Dan ceritanya tu kena catchy. Buat macam tu lah. Lukisan besar-besar. Buat macam tu. Semua. Untuk Amazon, dia yang mula-mula sekali yang mencabarnya nak setting kita punya surat-surat rasmi tu. Macam income tax. Sebab dia deal dengan macam tadi saya cakap, Amazon je tak deal dengan PayPal, dia deal dengan Payoneer. Payoneer ni dia bank betul-betul wujud kat Amerika Syarikat. Dan nak wujud buka bank tu kita kena ada surat daftar EIN apa semua tu lah. Itu kalau Nazri nak tahu, nak daftar tu semua tu boleh pergi kat Fiverr. Macam contoh, nak dapat alamat income tax EIN kan, EIN. Nanti kalau Nazri daftar Amazon akan jumpa lah tu. Search saja dekat Fiverr, akan ada orang offer servis tu. Okay, itu senang saja. Okay, duduk nak upload buku kan. Okay, bila Nazri nak upload buku, dekat Amazon dia dah ada template dah. Kita upload PDF, dah upload cover. Upload cover. So, biasanya kalau kita deal dengan kilang pencetak Nazri, biasalah deal dengan pencetak kan. Kadang-kadang imprint apa color tak
tak samalah, apa crop mark, lari lah apa semua tu kan. Itu Amazon dah ada teknologi, dah check lah kita punya siap-siap. Kita upload, dia akan tengok crop mark kita betul tak, color kita betul tak, font kita besar ke kecil. Bila buku tu kita cetak, dia dapat, insya-Allah cantik. Sebab dia dah buat siap-siap. So kita upload je, key in lah kita punya password apa semua. Nanti biasanya dalam masa beberapa jam ataupun paling lama pun 3 hari kot dia akan approve. Sebab dia memang akan ada manusia juga yang check sama ada buku kita tu ada plagiat. Plagiat pun dia akan check plagiat ke ataupun tidak. Ada group yang lecturer dia buat buku kanak-kanak Amazon, dia boleh berhenti kerja. Ini macam cerita orang buat marketing pula kan. Dia boleh berhenti kerja, dia fokus buat Amazon sebab pendapatannya berbelas ribu. Tapi saya tak, itu bukan saya lah. Sebab saya tak upload banyak. Tapi memang ada orang kita yang dah hidup senang dengan jual buku ke Amazon. Tuan pernah tak dapat royalty daripada Amazon? Adalah boleh dapat. Dia bayar macam mana? Sebulan sekali ke atau setahun sekali ke? Okay. Dia sebenarnya setiap bulan ataupun 2 bulan sekali. Bergantung pada waktu-waktu tertentu. Dia ada jadualnya. Macam contoh, kita punya selling kita bulan Julai akan dapat dalam bulan Ogos. Kadang-kadang selling kita bulan ni akan dapat lagi 3 bulan seterusnya. Dia ada jadual, saya pun tak ingat. Tapi memang ada lah. Dia punya, boleh dikatakan sebulan ke 2 bulan lah dia akan ni kawan. Dia tak macam Fiverr ada duit je boleh keluar. Dia tak boleh. Dia ada kira-kira je tu. Tak tahu lah. Dia tengok pada hasil jualan kan? Dalam 80 ke 100 dolar macam tu lah. Boleh lah. Dia adalah passive boleh lah income, kita buat kerja sekali je. Kan? Dia passive income sebab macam tuan kata tadi lah, kita lukis sekali, upload and then kita tunggu je kan dia terjual. So lepas tu ada jualan, dia akan bayar kita duit setiap bulan. Amazon ni kita boleh pakai nama pena banyak-banyak. Satu akaun tu, kalau Nazri nak jual buku Nazri boleh, ya buku Afiq boleh, macam saya kan. Saya jual buku semua saya lah, tapi kadang-kadang saya pakai nama lain. Kalau macam contoh nak jual buku mewarna contoh buku mewarna untuk perempuan. Saya tak pakai nama lelaki, saya pakai nama perempuan. Saya pakai nama apa-apa lah. Melissa ke, Sophia Jane ke apa ke. So pembeli tu tahu ini penulis. Padahal itu nickname je lah, nickname kan. Untuk begitu ni daripada perempuan. Kalau buku contoh lah, ini trik lah kalau kita buat buku komik cerita seram. Ada orang dia pakai nama macam nak pakai nama J.K. Rowling lah. Tapi dia pakai lah. Dia buat J.S. Rowling ke. Contoh. J.K. tu K tu kan jadi S. Itu trik-trik untuk orang-orang yang macam tu lah, yang macam nak buat duit dengan Amazon kan. Dia pun pakai nama-nama macam tu. Macam Amazon ni, dia satu produk macam contoh produk buku novel seram kan, ataupun cerita seram, ramai orang buat. So kalau kita contoh lah cerita seram tapi nama orang India ke apa kan, ataupun nama orang Cina, bukan nama orang putih lah, nama biasa yang orang Asia, mungkin susah nak beli nama orang Asia, macam tak confident. So kita terpaksa lah pakai nak buat nickname. Bukan terpaksa lah, terpaksa itu strategi masing-masing lah. Nama penting sebab itu strategi lah. Marketing ni penting. Apa saya buat kat Amazon kan. Buku pertama, bila hari pertama kita nak upload buku tu, kita buat free reading untuk Kindle. Free reading. So kita buka dalam, kita ada dalam 4 ke 5 hari kita boleh buka open tu, memang Amazon bagi. So saya cadangkan jangan habiskan 5 free reading tu dalam satu masa. Kita buat dalam, untuk first time kita buat 3 hari ataupun 2 hari. Kalau boleh pilih hari Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu Ahad. Waktu Amerika, waktu Malaysia, free reading. Free reading tu penting supaya bila orang baca percuma, dia akan bagi review. Bila orang bagi review, rating kita dekat Amazon akan tinggi lah. So, itu yang tahap paling kritikal. Sebab bila free reading ni, masalahnya kita tak tahu, orang ramai, bukan semua orang tahu yang kita punya sedang percuma. So kita kena marketkan tu, kita pakai Fiverr. Pakai Fiverr, cari kat Fiverr Amazon seller ataupun Amazon promoter ataupun Amazon marketing. Search kat Fiverr, kita hire orang-orang yang top rate seller dalam bidang advertising Amazon. So kita hire dia masa waktu free tu. So bila dia buat, saya dah buat dah, selalunya memang dapat ranking nombor 1 sekali. Ranking nombor 1 Amazon. Amazon ni satu dunia ni ranking nombor 1. So bila ranking nombor 1, orang tengok
dekat Kindle ke apa, kat website desktop ke, diorang akan nampak kita punya dulu. So diorang akan buka kita punya buku. So kita pada situ kita dapat view yang banyak. So kita akan dapat rating. So selepas tempoh promosi marketing percuma tu habis, kita biarkan. Masa tu kita naikkan harga, letak harga. Kalau kita biarkan dalam beberapa minggu lah. Kalau sale berjalan, biarkan je. Tapi kalau sale slow, perlahan, kita bayar marketing kat Amazon pula. Bukan kat Fiverr. Kat Amazon pula. Kalau kita bayar kat Fiverr, kita rugi. Sebab Fiverr ni orang luar. Kalau kita bayar kat Amazon, Amazon ni je lagi efisien lah dia punya marketingnya tu. Yes. So bayar kat Amazon. Memang Amazon nak kita bayar orang marketing sebenarnya. Iklan. So bila kita bayar iklan, jangan takut bayar iklan. Contoh, kita spend duit dalam $20 ataupun $50. Selalunya dapat balik lah duit tu. Dapat balik. Kalau kita spend $50, dapat lah dalam $70. Dapat balik sale $70 tu kan. Ada untung jugalah. Dapatlah untung $20. Kan? Kalau buku yang biasa, kalau buku tu bagus, dia spend $50, dapatlah $1,000 kan. Mula-mula bagi percuma, nak dapat percuma, macam kita tak ada network, kawan kita orang Malaysia kan. Kita nak promote orang Malaysia pun diorang kan boleh masuk Amazon. So kita promote kat Fiverr, so orang Fiverr tu promotekan kita. First tu je. Selepas tu bila dah dapat rating, baru kita pakai Amazon punya ni. Tapi Amazon jangan kita taruh sale, marketing, bayar iklan terus. Bila buku tu slow baru bayar iklan. Dan nak iklankan pun ikut masa. Macam sekarang, rugi kalau kita iklankan sekarang. Melainkan kalau buku cuti akhir tahun. Kalau buat iklan, buat bulan 12 ataupun bulan 11. Sebab bulan 11 dengan bulan 12, back to school. So buku-buku mak bapak dia cari buku kanak-kanak, buku cerita ke buku apa, masa tu diorang masuk. Masa tu kita baca iklan. Genre apa yang senang nak dijual ataupun macam mana dia punya style lukisan ke stroke lukisan yang mudah jual di Amazon? Dekat Amazon ni senang je. Kalau Nazri nak buat jenis buku apa kan, pergi website Amazon, bahagian search engine tu, Nazri type buku Nazri nak buat tu. Contoh buku cerita dongeng kan, fairy tale. Search, nanti tengok kat klik tu bahagian yang top rate seller untuk bulan itu ataupun minggu itu. Yang terkini trend. So tengok trend ini, kalau dah tak ada produk lah, kita pada zero nak start produk, tengok pada trending tu. So tirulah. Biasanya trendingnya tu orang biasa ambil yang 7 hari lah, yang terkini. Kalau ambil yang untuk sebulan ataupun setahun, kita tak nampak exactly trending. Ambil yang this week trending kan. Kat situ kita copy lah dia punya idea. Contoh, lepas tu kita cepat-cepat lukis kan. Lepas tu kita jual. 26 buku surat pun dia boleh buat lah. 26. Kalau buku kanak-kanak, sebelah tag, sebelah lukisan. So kita fikir 12 je. 26 muka surat tu termasuk cover ke tak? Rasanya tak termasuk. Cover. So dia tapi isi dalam lah. Tapi termasuk imprint dengan title page. Masuk dah title page imprint, itu dah makan 2 page. Kadang-kadang belakang title page tu blank. Kosong kan. Katalah konten dia 22 page. So mungkin kita buat cerita kanak-kanak, satu page gambar, satu page teks. So lebih kurang 11 page ilustrasi, 11 ilustrasi lah. 2-3 hari pun kerja. Yang penting story lah. Macam saya bahasa Inggeris tak tahu kan. Saya tulis je bahasa Inggeris saya. Lepas tu saya minta, saya hire kat Fiverr juga. Untuk penulis yang betul-betul, untuk check saya punya, semak saya punya tulisan, ataupun minta dia revamp balik. Berapa upah nak kena bayar dia orang tu kalau nak minta? Bergantung pada rate diorang. Macam kita untung. Kalau nak buat buku kanak-kanak, patah perkataan kita dalam berapa patah je, bawah 300. Kita mungkin boleh dapat upah yang murah je lah. Sebab kita bukan dapat novel dalam $10-15 macam tu kot. $10 kot. Setakat ni tuan dah publish berapa buku dekat Amazon? Tak ingat lah. 40 kot. Tak ingat. Banyak. Itu pun saya dah stok lama lah. Saya masa PKP dulu buat. Tapi selepas budak dah start sekolah ni, saya dah tak buat lah sangat. Tapi 40 kira banyak dan masih terjual lah yang 40 tu. Dah 2 tahun. Dia biasalah. Ada yang berjalan, ada yang tak jadi, ada yang jadi. Biasalah, standard lah. So daripada 40 yang tuan jual tu kan, berapa sebenarnya yang terjual banyak, yang best seller? Ini kalau nak cerita ni, dia bukan buku komik lah. Saya mengharapkan komik. Komik saya banyak terjual kat Kindle. Dia banyak jual. Itu boleh katakan evergreen lah. Setiap masa tu dapat lah royalty je. Tapi tak banyak komik saya. Tapi yang jana income saya yang banyak, buku low content book, buku mewarna. Buku mewarna untuk perempuan. Wow.
Menarik Itu lah. buku mewarna untuk perempuan ni orang suka beli print. So beli print ni kita punya untung tinggi sikit. Kita Oh, untung dalam satu buku dapatlah RM20. $5 kan. RM20 Untung ke $5. $5? Oh, $5. $5 convert dalam RM20, RM30 macam tu lah kan. Yes, yes, yes. Mana dapat kita punya buku jual satu buku untung RM30 Kan? kat Malaysia Betul, tak betul, ada. betul. Itu untuk saya. Tapi untuk orang lain Ah. mungkin orang lagi boom lah. Macam 40 buku yang tuan buat tu, boleh tuan berikan pecahan ke macam berapa banyak buku mewarna, berapa banyak buku komik, berapa banyak buku cerita kanak-kanak, Banyak buku kisah mewarna cerita lah. masak. Banyak buku Ah, mewarna. satu buku mewarna tu tuan buat berapa halaman? Minimum lah 26. Okay. Buku mewarna jangan 26. Kita buat tebal-tebal sikit. Sebab dia nak print. Bila nipis sangat, orang tak puas. Kita jual pun tak puas. Betul. So kita buat tebal lah. Kau boleh 50 ke atas lah. 50 page ke atas. Oh. Sebab pesaing buku low content ni, yang best seller, semuanya buat yang tebal-tebal. Dia macam kita pergi kedai beli buku sudoku, orang nak suka buku sudoku yang tebal-tebal kan. Yes, 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 yes. Low content kita buat buku yang tebal-tebal. Kalau Macam? boleh 100 ke atas lah. Tapi buku mewarna, dia bukan depan belakang ada gambar. Tapi? Depan gambar, belakang kosong. Amazon ni untungnya orang yang ada skim lukis. Yes. Macam buku Amazon color buku dia buku yang pelik-pelik orang beli tau. Macam contoh kita jual buku mewarna untuk orang yang minat kedoktoran. So dalam lukisan tu kita lukis gambar pecah gari, lukis gambar stetoskop satu gambar. Lepas tu lukis gambar ubat, botol ubat. Untuk mewarna. Buku-buku macam tu. Tu laku. Ilustrasi dalam buku mewarna tu kan, sebab dia akan check sama ada kita ada plagiat ataupun tidak kan. Betul, dia ada check. So kita tak boleh lah ambil dari Google kan, copy paste masuk dalam, kita akan detect, betul tak? Ataupun kantoi contoh lah. Kantoi kan, ataupun contoh kita lukis watak popular, kita lukis sendiri watak tu tapi watak popular, contoh Doraemon. Itu lagi tak boleh. Tak kena boleh ban kan? Terus, kena ban. Tu copyright infringement tu. Okay, so kalau nak kita lukis sendiri, tak boleh ambil dari Google copy paste, tak boleh. Kalau nak pun kita kena basuai lah kan. Sebenarnya dalam Amazon, dalam description pun kita tak boleh taruh nama-nama macam yang dah established, macam contoh Mickey Mouse. Saya dah kena dah. Mickey Mouse. Padahal kita nak cakap look like Mickey Mouse kat tapi tak boleh. Mickey Mouse tu dia akan bagi amaran terus. Kalau buat lain sekali dia ban terus. Dan macam tajuk, macam perkataan superhero. Superhero rupa-rupanya tak boleh. Superhero Marvel dah ambil. Tukar nama lain. Tu dia Strongman ke apa ke kan macam tu. Bagi orang yang suka memplagiat tu, ni berita buruk lah untuk orang kan. Kena ban nanti Kang. Dapat sale banyak-banyak, tak tahu tak boleh keluar duit. Kena ban. Okay, untuk Amazon, kalau bagi orang yang tak ada apa lagi produk, sebelum buat buku tu, tengok dulu apa permintaan yang paling tengah trend dekat Amazon. Sebab kat internet, habit orang dia akan search benda yang dia nak je. So, kita tengok dulu apa yang diorang nak, so baru kita buat. Contoh, kalau kita pergi kat buku ranking pertama ke top 5 buku kanak-kanak tu, buku karakter apa yang popular? Karakter tikus ataupun arnab dan kucing, contoh. Nombor 1 karakter utama kucing, bawah tu nombor 2 arnab, 3 tu tikus. So kalau kita nak beat orang, kita buat satu cerita yang ada 3 watak ni. Kucing, arnab, tikus ni satu kawan. So kita boleh makan pada ranking SEO tu lah. Dan kedua, kita kalau buat cerita jangan kedukut untuk spend untuk baiki tulisan kita. Kita upahlah mana-mana kawan kita ke untuk semak tulisan kita. Jangan takut untuk spend. Sebab kalau kita buat cincai-cincai, rugi. Sebab Amazon ni dia zalim juga. Dia kejam juga. Kalau kita buat cerita tulisan kita macam kanak-kanak, pakai nama John ke apa semua, tapi tulisan banyak grammar salah. So nanti dapat bad review. So rugi. Kita buat penat-penat, dapat rating, tulisan buruk lah, dapat review buruk kan. Kedua, jangan takut untuk spend untuk marketing lah. Sebab Amazon ni, kalau kita tak ada follower, nak tak nak, terpaksa pakai marketing. Mula-mula tadi tu yang tadi tu. Marketing tu ikut yang mula-mula tadi tu lah. Mula-mula kita Fiverr, lepas tu pakai marketing Amazon. Research, jangan kedukut, jangan cincai-cincai buat content. Sebab takut kena bad review. Dan satu, kena spend masa marketing lah. Harap mereka yang tonton video ni jangan bazirkan ilmu mahal yang telah dikongsikan oleh Tuan Alif. Kena daftar sekarang, terus bertindak.